Sebuah pertubuhan yang menjaga kepentingan saudara baru di Singapura, fungsi Darul Arkam dilihat begitu terkesan kepada saudara baru. Dan dia belajar solat, dia mengatakan dia nak belajar, dia nak solat, dia cakap kerana aku nak belajar, kerana aku Islam, aku tak tahu, aku nak belajar, cakap. Paling unik, pertubuhan ini diterajui oleh saudara baru juga. Singapura adalah sebuah negara yang telah lama mencapai status negara maju. Berlatar belakangkan pelbagai bangsa dan agama, Singapura dan Malaysia tidak mempunyai banyak perbezaan. Namun, dianggarkan 15% masyarakat Melayu di Singapura beragama Islam. Antara badan bukan kerajaan yang bergerak aktif, menjaga kebajikan dan menjadi pusat rujukan untuk saudara baru di negara yang dahulunya dipanggil dengan nama termasik ini ialah Darul Arkam. Nama Darul Arkam itu sendiri diambil dari nama Abu Abdullah Arkam bin Abi Al-Arkam, seorang saudara baru yang terawal memeluk Islam. Di dalam dakwah Rasulullah SAW pada tahun ketiga Nabian Baginda, Abu Abdullah telah membenarkan rumahnya digunakan untuk kerja-kerja dakwah Rasulullah SAW. And the mission and the objectives of the association were to provide information about Islam in English. And that's still the primary mission and objective of the association 30 years on. We still see that as our primary mission and objective. Darul Arkam atau nama lainnya Muslim Convert Association of Singapore sudah hampir 30 tahun bertapak di Singapura. Nama Darul Arkam itu sendiri diberi oleh Mufti Besar Singapura iaitu Allahyarham Said Isa Semai. Paling menarik mengenai pertubuhan ini ialah kebanyakan kaki tangan di sini adalah juga saudara baru. We have a whole series of different classes that are designed for people to learn more about English, from what we call the basic course in Islam, and then an English Islamic Studies program which is broken up into different modules. Mu'alaf jika diterjemah di dalam bahasa Melayu bermaksud mereka yang baru memeluk Islam dan lemah imannya. Dan dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahawa para mu'alaf merangkumi orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan ayat ini adalah jelas bahawa golongan mu'alaf memerlukan bimbingan dan bantuan yang sewajarnya. Setelah hampir 30 tahun ditubuhkan, Darul Arkam giat menjalankan pelbagai kelas dan forum bertujuan menarik lebih ramai pengunjung untuk mengenali dunia Islam itu sendiri. I have the privilege of chairing today's session, and I'm not sure how many of you remember Dr. Abdullah Hakim Quick. This is not his first time to Singapore. He has been to Singapore before. He has conducted several lectures here in Singapore about 25, 27 years ago. If some of you are younger in younger days, you would have seen a different image of Dr. Abdullah Hakim Quick. Okay, there are four brothers on the aisle for questions. Can I have a show of hands? How many of you have got questions more? We believe Jesus, Isa alayhi salam, he's brought down, the book is Injil. So is this Injil or is this Bible? As a Muslim and as a whole, we believe Jesus Christ, sallallahu alaihi wasallam, and Muhammad, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But I'm thinking now, regarding about this world, what happening now, we believe and we pray to God. We don't want all this to be happen. What about the non-Muslim? We try to engender social networks and bonding between new Muslims
and to try and assist them in any way that they can, even just as a means of meeting other people that have gone through the same process and that are facing, have faced the same challenges that they're facing. Status sebagai badan bukan kerajaan, pertubuhan ini bergerak sepenuhnya di atas sumbangan dan bayaran zakat yang diterima dari masyarakat Islam di negara ini. Sebagai badan utama yang mendidik mu'allaf di Singapura, Darul Arkam menyedia dan menganjurkan pelbagai aktiviti bagi golongan ini. And immediately after the 9/11 attacks in New York and Washington, there was a drop-off of the number of people that were willing to come forward and to be interested in learning about Islam, and that they were willing to, that expressed an interest to convert. So each year we have about 400 or 500 people in Singapore converting to Islam. But after 2001 there was a drop-off in that number. Alhamdulillah, now in the last few years the numbers have picked up again, and we're likely to have a record number of converts again this year. Sebagaimana yang dirasai seluruh umat Islam dunia, selepas kejadian September 11 di Amerika, Darul Arkam juga terkena tempiasnya. Jumlah mereka yang mahu memasuki agama Islam juga semakin berkurangan. One of the biggest challenges for us is to engage new Muslim converts. Typically, people that have converted to Islam are getting married and have children. They're busy with their family commitments, their work, etc. And so not many of them have time to engage in extra activities, at the association, for example. So it's always a challenge for us to engage with people that are busy with their own personal lives, and we can't force ourselves upon them. Lebih menarik lagi, Darul Arkam dijadikan lokasi untuk setiap individu yang mahu memeluk Islam. Ini Benis Eng pagi ini. Dia mengambil keputusan untuk menukar agama kerana baginya Islam itu indah, dan pengenalan kepada Islam itu sendiri dilakukan oleh teman lelakinya. Sister Nadira Iman, now you can begin to recite the Shahadah under no compulsion, and you start by saying Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Benis Eng Wayin, having studied the fundamental of Islam teachings and having been convinced of the truth, do hereby declare that I now embrace Islam on my own free will through Yutas Bani Ali of Darul Arkam, Singapore. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, and I also bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. I agree that in the event of my death, my body shall be buried in accordance with the witness right, Muslim right. Furthermore, I consciously believe in the oneness of God, the angel of Allah, obedience, in the divine revelations, in all the secret books of which the Quran is in the finest one, in all the prophets, apostles and messengers of Allah, of whom Muhammad is the last one, in the day of resurrection and judgment. That's the power of all actions originates from Allah. And I shall observe to the best of my ability to declare of faith. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudahan yang disediakan Darul Arkam kepada saudara baru dan mereka yang mahu mengenali dunia Islam adalah satu usaha murni kumpulan saudara baru yang kebanyakan dari mereka adalah sukarelawan. Firstly, I do not know much about Islam until I met my current boyfriend. So he introduced me about Islam. So I start to study about Islam, went for classes at Darul Arkam. So when time passed, I will study on my own on the books that they have given to me. Dengan usianya yang masih muda, Bernice Ng atau nama Islam yang dipilihnya, Nadira Iman, mengenali Islam dengan bantuan aktiviti yang dilakukan Darul Arkam. They slowly teach us about from the startings to teach us about all the like when all the steps are like prayings, and also went for the praying solat tutorial. So when the parts the teacher, if I'm not wrong, the teacher name is Sister Norani. She's very good because she's very patient and teach me about the Al-Fatihah and the Tashahud. So, yeah, their job is really very important because they help me a lot also. Bagi Nadira, keluarganya hanya ingin melihat dia bahagia dengan orang yang tersayang dan percaya dengan keputusan yang dibuat. When I told them that I want to convert, they show nothing lah, but just you happy can already. That's like they want to see me happy, the things that I choose. So they prepare some of the plates, like new plates, new bowl, new forks and spoon for me, so that I won't like accidentally forget and I go touch my own materials. Bani Ali yang bertugas pada hari berkenaan telah menjalankan tugas untuk mengislamkan Nadira dengan tenang dan lancar. So the challenge is always to put them on the right track. That they study Islam for the sake of knowing Islam, and if they embrace Islam, is for the sake of discovering and knowing the truth for themselves. They can come for various reasons. Well, it's up to us to educate them and tell them just to make your prayer comfortable. Sebelum mengislamkan seseorang, terdapat beberapa perkara yang perlu ditegaskan. The most important is there should be no compulsion. And the second most important thing is that they should do it willingly. And they should be open and transparent about them embracing Islam with their parents, especially their parents. It's not healthy for them to hide the fact that they embrace Islam without their parents knowing. Salah seorang saudara baru yang mendapat manfaat daripada penubuhan Darul Arkam ialah Muhammad Nur Abdullah. Ya, saya juga dapat banyak bantuan dari Darul Arkam Muslim Convert. Banyakkan dioranglah yang banyak bantu saya sampai wang ringgit hantar ke luar negeri untuk belanja saya dan kos-kos expenses saya. Darul Arkam memberikan bantuan keuangan kepada saudara baru agar saudara baru ini dapat mengusahakan sesuatu dan mendapat pulangannya meneruskan kehidupan di Singapura ini. Wang yang diterima sebanyak $260 sebulan selama 3 bulan dan wang pembiayaan pembelajaran sebanyak $2,600 pada tahun 2008 di Darul Arkam digunakan sebaik mungkin untuk meneruskan kesinambungan hidup di Kota Mencabar, Singapura. Imbas kembali bagaimana Muhammad Nur dia diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk Islam seawal umur 20-an. Sampai tahun 1980 saya dapat hidayah dari melalui depan masjid yang saya dengar azan, seruan azan ni yang tertarik saya masuk Islam. Usia saya dalam 20-an. Jadi
itulah yang saya dapat satu anugerah yang besar dari Allah untuk jadi seorang Islam. Dilahirkan dalam keluarga yang menganut agama Hindu, Muhammad Nur Abdullah mengakui sukar untuk menempuh hari sebagai saudara baru. Itu cerita 22 tahun yang lalu. Hari-hari sukar yang ditempuhi suatu masa lalu benar-benar menguji kekuatan semangatnya sebagai saudara baru. Saya terpaksa keluar rumah lah, dan saya berdiri kari dan teruskan saya kerja dan belajar di malam. Saya ambil kursus agama, macam mana nak hafal Quran, sebab saya minat sangat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Anak bongsu dari 8 beradik ini mengakui segala yang berlaku itu adalah ketentuan dari Yang Maha Esa. Minat mendalami ilmu agama itu diteruskan apabila Muhammad Nur membuat keputusan berhijrah mendalami ilmu agama di Tanah Arab. Setelah beberapa tahun mencari keindahan Islam dan ilmu Islam itu sendiri, akhirnya Muhammad Nur kembali ke Singapura sebagai pendakwah bebas. Saya insya-Allah aktiviti saya adalah seorang pendakwah bebas. Saya banyak buat dakwah di Singapura. Di qaryah saya itu Masjid Darul Ghufran. Saya ada bantu juga dengan jemaah tabligh. Kadang ustaz-ustaz kawan saya, kadang dijemput untuk khutbah Jumaat juga. Di mana saja dia jemput saya hadir. Walaupun Muhammad Nur kini menjangkau umur 50-an, beliau kini aktif melakukan kelas-kelas agama dan sibuk memenuhi jemputan untuk khutbah Jumaat di masjid sekitar Singapura. Jadi sekarang sebagai guru Al-Quran ni, saya diiktiraf oleh Pergas, Persatuan Guru-Guru Agama Singapura, dan Muslim Convert yang diorang iktirafkan saya ini seorang ustaz. Dan saya adalah ajar rumah ke rumah dan di masjid juga. Saya gunakan dewan-dewan masjid untuk ajak kanak-kanak di Singapura. Walaupun kesibukan mengajar kelas agama dan berdakwah, Muhammad Nur tidak pernah lupa untuk singgah ke Darul Arkam, walaupun seketika untuk mengaji ataupun berjumpa saudara baru yang lain. Alif Lam Mim. Darul Arkam bagaikan lokasi mesti singgah bila sahaja ada peluang ke sini. Dilahirkan dan membesar di dalam keluarga Kristian, bertemu jodoh dengan seorang gadis Singapura dan akhirnya memeluk Islam hingga sampai ke Tanah Suci Mekah. Walau sesibuk mana dengan aktiviti mengimarahkan masjid bersama rakan-rakan yang lain, dia pasti singgah ke Darul Arkam untuk bertemu saudara baru di sini. Selain daripada memberi input mengenai dunia Islam itu sendiri, Darul Arkam juga menganjurkan aktiviti mengeratkan ikatan silaturahim bersama sukarelawan yang lain. Dengan 90% pendaftaran individu yang bergelar saudara baru, di Darul Arkam, penubuhan ini adalah nadi kepada pembangunan Islam itu sendiri di Singapura. Antara yang mendapat manfaat terhadap penubuhan Darul Arkam ini ialah Timothy Eden atau nama Muslimnya Adnan. Adnan mendapat hidayah dari Yang Esa apabila menziarahi majlis kematian ibu kepada teman wanita yang menjadi isterinya hari ini. Keindahan Islam itu diperhati ketika majlis kematian itu dilaksanakan dan alunan surah Al-Fatihah yang dibaca membuatkan dia terdetik untuk mengenali dunia Islam. I remember also one time when Selena's late mother passed away,
the children were reciting Al-Fatiha together in unison, about 5 of them. And I remember just saying, you know, it's so beautiful listening to the words Al-Fatiha. And so, funny enough, I wanted to learn the Al-Fatiha. This was even before I converted to Islam, before I embraced faith. Peristiwa yang masih segar dalam ingatan Timothy inilah yang membuatkan beliau kagum dengan tertib masyarakat Islam itu. Selepas menyaksikan keindahan Islam di dalam urusan pengkebumian Ibu Salina, Timothy meminta dibawa ke Darul Arkam untuk mempelajari asas agama Islam. 20 tahun lalu, perjalanan Timothy mencari agama yang syumul dan berada di dalam landasan yang benar, akhirnya diberikan sinar baru dalam hidupnya. Setelah mengikuti kelas di Darul Arkam, akhirnya Timothy melafazkan 2 kalimah syahadah dan bermula kehidupannya sebagai saudara baru. Diakui sendiri oleh Timothy, bukan mudah untuk melakukan perubahan, apatah lagi perubahan agama. Setelah 5 tahun mendirikan rumah tangga, hari ini Salina bersyukur kerana suaminya ini mampu menjadi ketua keluarga yang mengamalkan hukum hakam di dalam menguruskan rumah tangga mereka. Waktu dia menanyakan saya, tarik saya pergi Darul Arkam. Waktu itulah saya punya hati macam, Masya Allah, gembira sekali. Nak katakan, Ya Allah, Subhanallah. Memang terus saya ajak dia, itu jam juga. So, terus pergi ke Darul Arkam, belajar dan sama-sama. Dan dia belajar solat, dia katakan dia nak belajar, dia nak solat, dia cakap kerana aku nak belajar, kerana aku Islam, aku tak tahu, aku nak belajar, dia cakap. Ketika awal perkahwinan mereka, sukar untuk keluarga Salina menerima kehadiran saudara baru ini. Berada pada tahap pemahaman sekarang, Timothy merasakan masih banyak yang perlu dipelajarinya kerana persiapan untuk mendidik anak lelakinya ini lebih mencabar. Apa yang terkesan di hati Timothy ialah usaha Darul Arkam yang memberi input yang bagus untuk saudara baru seperti dia memahami Islam itu. I think that the challenge is always staying relevant. In today's global world, there's many challenges facing Muslims in terms of radicalism, extremism. These are issues where Muslims are confronted with these issues in the workplace, in the family. We need to learn how to always answer or deflect questions, not to overreact. So I think this is important in terms of part of the courses, the continued courses that we receive at Darul Arkam. They're doing a lot towards that and that direction through their international scholar program, and it's making a very good positive impact on converts and Muslims in general. Adalah menjadi tanggungjawab Darul Arkam untuk membantu saudara baru yang terpaksa berdepan dengan tentangan keluarga sehingga dihalau keluar dari rumah. Tempoh 30 tahun adalah satu tempoh yang lama dan selama itulah Darul Arkam menabur bakti dengan berdakwah di Singapura. Tidak hanya terhad kepada rakyat Singapura sahaja, malah dari merata tempat dari seluruh dunia telah datang untuk mengikuti kelas atau aktiviti di sini. Sekarang, Darul Arkam tidak hanya dilihat sebagai hak pendidikan, ia dilihat sebagai tempat orang ramai yang datang dengan pelbagai kepercayaan dan fahaman, tetapi dengan satu matlamat, ingin mempelajari agama Islam. Aku insan damba aman,
Syari ilham damaikan satu alam. Aku insan mendambakan syari saya